Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kan moringa? So ini adalah benih daripada UPM saya dapat. Dan ini sebenarnya bukan keratan asli. Ini ialah keratan selepas saya dapat daripada benih utama. Dah saya agihkan dan selepas tuai sekali dan saya gunakan keratan ini. Kita bukan cakap je, kita laksanakan. Kita cuba dan alhamdulillah saya dah proses jadi teh moringa. Ini menarik kan. So ini pokok yang pertama. Sebelah kiri rumah saya ni ada 4 pokok. Sebelah kanan ada 5 pokok lagi. So saya bawa sebelah kiri. Dan ini yang berusia lebih kurang keratan batang yang dah saya buat lebih kurang dalam 5 bulan. So tengok tinggi. So subur. So alhamdulillah ini pun yang ke atas tu dah boleh kita tuai untuk kita buat teh moringa. So insyaAllah alhamdulillah. Dan yang menariknya hari ni dah tuai. Ini dah tuai. Ini tuai moringa ni. So ini kita akan buat tea untuk berbuka hari ni. Dan InsyaAllah keratan batang ni, ini keratan batang yang akan kita semai balik dan boleh 2 pokok ini. InsyaAllah dia akan menyubur. Dan bukan itu saja. Hari ini nak buat keratan batang untuk dialihkan dan ditanam di satu lokasi lain. Ini. Ini teh hari ni. Cuma boleh lihatlah teh kan hari ni. Ini hari ini punya kerja teh. Kerja untuk berbuka dengan moringa hari ini. Dan keratan batang ini mungkin akan kita boleh buat sampai 4 pokok. 4 pokok. Jadi boleh akan jadi benih baru untuk saya tanam. Dan ini ialah keratan selepas 8 bulan. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita tak perlu cakap banyak. Nak tanam banyak, nak tanam lama, tapi tak tanam-tanam. So ini proses 8 bulan. Tengok, ini yang 5 bulan. Ini pokok yang kelima. Deretan itu, kalau boleh lihat, deretan moringa. Kat sini ada 4 pokok moringa. So alhamdulillah yang besar. Dan pokok asalnya, dan untuk maklumat, pokok asalnya ini dah. Ini batang pokok asal yang berukuran dah. Tengok tangan saya dah tak boleh dah, satu pelukan tangan saya dah. Ini lihat kan, ini proses yang saya dah kerat untuk keratan yang kita sorry ya, kita dah gunakan keratan ini untuk transfer menjadi anak pokok yang sana. Dan ini ialah saiz 8 bulan. Saiz 8 bulan. So tengok di atas. Tadi saya potong yang atas tu untuk buat teh petang ni. So potong yang atas. Dan hari ni saya akan potong lagi satu yang sini. Yang sini untuk dijadikan benih juga. Dan satu lagi yang sini. Jadi hari ni moringa teh. Berbuka dengan moringa teh. Dan kita try. Pertanian ni bukan susah. Tapi yang susahnya bila idea banyak, tak laku-lakukan, cerita saja, tak tanam-tanam. Saya 8 bulan. Yang seronoknya ada seorang saya bagi 8 bulan ini juga. Saya bagi 5 keratan sebab dia nak sangat. Tapi entah ke mana hari ini dalam polybag je. Bila tanya, tak ada arahan untuk tanam dan sebagainya dalam polybag. So, tak jadi apa-apa. Kalau kita nak usaha, insyaAllah kita boleh. Pertanian bukan susah. Bagi saya, pertanian berdepan dengan cabaran. Tapi bukan susah. Tak apa, mulakan saja. Baca buku saya, mulakan saja. Kalau tak mulakan, tak tahu. So, ini hasil moringa. Part of ini. So, seronok. Kalau kita pergi ke belakang lagi, so insyaAllah kita berjalan ke belakang.
Ini dia. Ini yang 5 bulan. So moringa. So InsyaAllah tak ada apa yang sulitnya. Yang sulitnya ialah bercakap tapi tak buat. So 8 bulan. Tiap minggu boleh tuai. Buat teh moringa. Lepas puasa nanti bolehlah. Ni. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin dapatkan keratan batan, mungkin daripada benih yang saya ada, just tag kat bawah, InsyaAllah boleh dihantar. Boleh dihantar. Berapa harga? Percuma je. Ataupun datang ke rumah saya, InsyaAllah dapatkan maklum keratan. So saya ada. Sebab kat belakang sana saya ada lebih kurang dalam 5 lagi. Dan mungkin sebahagiannya kalau tak cukup kat sini, mungkin boleh saya dapatkan keratan yang ada saya tanam di Rus 10 yang dah tinggi jugalah. So mungkin boleh dapat. Dan ini pun yang keratan ini, yang ni hari ni yang dibuat ni, ini akan ditransfer ke tanah di Rus 10 untuk jadikan sebahagian. So nak apa lagi? So yang penting kita buat. Bukan kita cakap. Kita buat. Kita buat. So boleh lihatlah. Kawasan rumah tak sesuai. Ini saya cuba je lepas dapat benih dari Profesor UPM. Memang subur 8 bulan. Saya pun tak membaca mana sangat. Tapi setinggi ini kat rumah tak sesuai lah. Sebab sebelah ini rumah jiran. Ni. So menariknya, apabila kita tuai, dia terus bercambah. Tengok macam mana dahan yang dia bercambah. 1, 2, 3, 4. Ini dah potong. Ini dah tuai, dah potong, dah transfer. Ini pun dah tuai. Ini pun yang asalnya pun dah tuai. Ni asalnya. So sekarang ini. So saya akan kerat ini, potong ini satu lagi, tinggal 2 ini agar dia bercambah. Dan mungkin kita akan potong pula yang aras pokok besar ini untuk dia tumbuhkan. Cuba tengok ni macam mana dia bercambah. So saya try lukakan dia. So banyak sumber-sumber. Jadi apabila sini dah besar nanti, kita akan potong ke atas. Terpotong ke atas. Dia akan jadi pada seperti mana pokok yang ni. Ini kan. Ini dari bawah. Jadi pokok ni takkan tingkat tinggilah ke atas. InsyaAllah. Baunya. Sedap baunya. InsyaAllah. Siapa nak teh moringa, boleh hello. Saja isi masa 8.